Masalah usus adalah punca akar keradangan kronik dalam badan kita. Bayangkan usus kita ni macam dinding sekeriti. Kalau ia sihat, hanya nutrien yang baik je dibenarkan masuk. Benda jahat dia dah blok awal-awal. Tapi bila kita asyik suap makanan ultra proses, gula tinggi, stres memanjang dan tak cukup tidur, dinding sekeriti ni mula rosak. Inilah yang dipanggil leaky gut atau usus bocor. Ia bukanlah berlubang macam paip bocor tu. Bayangkan penapis air kat rumah, tapi rongga-rongga penapis tu makin luas. Segala kotoran, kuman dan makanan tak hadam tembus masuk terus ke dalam darah. Bila benda asing ni masuk, sistem imun kita akan panik. Ia bertindak agresif untuk bersihkan kotoran ni sampai ke seluruh badan. Akhirnya, jadilah keradangan kronik. Nak repair badan, wajib repair usus dulu. Tapi macam mana nak tahu usus kita ni tengah bermasalah walaupun perut tak sakit? Kita bincang dalam video seterusnya. Jangan lupa follow, like dan share video ini dulu.